Okay guys, Assalamualaikum, saya Eddie. Terlanjur tu saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua umat Islam dan kepada sesiapa yang tengok video ni. So you guys kalau tengok video ni, minta berhenti, you guys berhenti untuk scroll sebab saya nak ceritakan apa masalah absorber kereta Proton X70 ni. Okay, so owner dia datang daripada Jitra Kedah nak ke Johor singgah sekejap, dah macam lagu dah. Okay, so kereta ni sebenarnya tahun 2018. So owner cakap bawa tu rasa berbuai, rasa tak sedap sikit. So saya test tadi dengan owner pun memang saya rasa berbuai. Jadi untuk pastikan benda tu lembut, kita masuk dekat tester machine. Kita dapatkan bacaan ground contact depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. So dekat sini you guys boleh tengok depan kiri 21, depan kanan 23, belakang kiri 39 dan belakang kanan 39. Tinggi sangat bacaan tu. Jadi dengan bacaan macam tu memang akan rasa berbuai. Tak percaya, kami buka absorber ni, kami minta foreman kami tekan. Memang lembut guys. Tekan sekejap sekali saya tekan. Sekali hinjut dia terus turun ke bawah. You guys boleh bayang X70 yang berat duduk atas absorber macam tu. Memang akan rasa berbuai. So kita pun adakan ready stock. Sebelum kami tekan absorber yang dah siap ni, sebelum kami pasang, kami tekan dulu. Kita tengok compression dan rebound depan dan belakang. You guys boleh tengok foreman kami tekan memang keras. So bila keras tu barulah kereta tu akan lebih stable. Tetapi banyak orang tanya saya, kalau keras ni comfort tu akan hilang. Betul. Kalau terlalu keras, comfort akan hilang. Tetapi kita buat 40% stiffer ni, keraskan absorber 40% stiffer mengikut keberatan kita, sebab itu comfort itu kekal. Jadi selepas pasang, saya test dengan owner memang sedap. Kemudian kita masuk semula dekat tester machine untuk kita dapatkan bacaan ground contact. Reading ground contact, tengok perbezaan dia ada ke tidak. Okay, you guys boleh tengok depan kiri 14. Depan kanan 16, belakang kiri 16 dan belakang kanan 15. So puratanya bacaan semua je di bawah 20. Daripada yang asal sampai 30 lebih pun ada. So sebab itu kereta tu rasa berbual. So selepas dapat bacaan macam ni, kereta you guys akan lebih stable. Tak percaya? Kalau you guys menggunakan X70 yang belum buat, cuba goyangkan kereta. Dapat tak firm macam ni? Ini saya goyangkan pun dia firm, tetap tidak bergoyang sangat-sangat. So itulah dia result untuk X70. So you guys kat luar sana yang menggunakan X70, X50 ada masalah berbuai, jangan risau, masuk dekat link bio saya ataupun bawah ni ada nombor saya, Roger saya direct, insyaAllah kita settlekan. So, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kita kekalkan original absorber. Dan insyaAllah, jumpa lagi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum. Bye-bye.